Okey, ini adalah Samsung Galaxy A07 5G, smartphone mampu milik paling barulah daripada Samsung. Harga jualan dia RM699, tapi kita akan dapat RAM sebesar 8GB dan juga storage sebesar 256GB. So macam inilah design dia untuk Samsung Galaxy A07 5G. Warna yang kita pilih ni warna light green. Dia ada dua pilihan warna yang lain, iaitu warna purple dan juga warna hitam. Kalau tengok kat sini dia ada dua design kamera. And kat sini ada dia punya flashlight. Kalau tengok kat tepi, dia ada key island. Nice. And dia punya frame ni totally flat. So, untuk dia punya bateri ni, kapasiti dia ialah besar, 6000 mAh dan juga pengecasan sepantas 25 watt. Untuk kamera dia pula, dia ada satu kamera je yang berfungsi, iaitu 50 megapiksel dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. 3, 2, 1. Alright, laju juga. So, untuk dia punya display ni berukuran 6.7 inci. Dia menggunakan PLS LCD. Jangan panik, PLS tu apa? Dia lebih kurang macam IPS je. Cuma PLS ni Samsung yang punya lah. Dan apa yang lagi gempak kat sini adalah dia punya refresh rate sehingga 120Hz. Jenis adaptive pula tu. Memang dahsyat. Tapi apa yang kurang bestnya kat sini, apa yang sakit matanya adalah dia punya ni. Nampak ni. Dia punya design. Dan untuk performance dia menggunakan chipset Dimensity 6300 dan of course dia dah ada 5G. RAM dia 8GB, internal storage 256GB. And untuk software kat sini, anda boleh nampak lah. Dia punya software menggunakan One UI 8 dan juga Android 16. So, dalam kotak, dia terus dapat Android yang paling latest. Software yang paling latest.